المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلي وسلم على وسير سيدنا ومولانا محمد المختار. يا الله rahmati lak atas jalan yang sulit, penghulu dan pelindung kami. Lelaki dan juga dibalas 7 daripada pihak perempuan. Dan hadirin sekalian suka saya lembut manja persis biduan, mata memandang bagai terpana, didikan keluarga teras panduan, luhur menjaga tingkah pesona. Hadirin sekalian, terimalah langkah masuk bersama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina punya majlis. Yang dihormati ayahanda pihak lelaki Tuan Haji Azmi bin Haji Musa. Kurangnya ada di depan yang selalu tunjuk InsyaAllah. Kurang minta maaf Okey, insyaAllah kita akan laksanakan. Jadi Cik Syukur bersetuju dan bersedia untuk menjadi suami kepada Nurul Najwa binti Husnil. Setuju? Dengan rela hati, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Bila Cik Nurul Najwa binti Husnil depan saya ni Cik Ahmad Syukran bin Azmi, betul? Tak tertukar ada orangnya betul Jadi dia bersetuju untuk menjadi isteri kepada Cik Syukran dengan rela hati, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Laju jawabnya. Okey, habis fikirlah habis fikir insya-Allah Jadi saya akan serahkan majlis kepada ayahnya insya-Allah. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan rahmati Allah, mati lelaki mati perempuan, wali dan juga para saksi hadirin hadirat. Sebelum tu marilah sama-sama kita beristighfar Istighfar sama-sama, kita mengucap sama-sama. Kita akhiri dengan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsak bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Syukran bin Azmi, Saya aku nikahkan engkau dengan anakku Nurul Najwa binti Husnil dengan mas kawinnya RM350 tunai. Saya terima nikah Nurul Najwa binti Husnil dengan mas kahwinnya RM350 tunai. Saksi pertama jelas, saksi kedua jelas. Baik, alhamdulillah. Telah mengucapkan selesai dengan sekali lagi. Apabila saya tinggalkan isteri saya, Nurul
Puan Najwa binti Husnil selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajar Rohaida kerana sudi menemani Ananda tercinta sepanjang sesi akad nikah berlangsung. Dan inilah pertemuan pertama kalinya Syukran dan juga Najwa di pelaminan sebagai suami dan isteri. Untuk suaminya, Syukran. Dan sudah bersama dengan kedua mempelai, inilah ayah dan bonda Najwa selaku tuan empunya majlis, Tuan Haji Husnil dan Puan Hajar Rohaida. Pastinya insan yang paling bahagia, insan yang paling bersyukur apabila melihat Ananda tercinta bersama dengan pasangan pilihan hatinya. Dipersilakan Syukran untuk anda bertemu pula dengan ayah kandung anda, Tuan Haji Azmi, bersama dengan kakak tercinta. Buat Tuan Haji Husnil dan Puan Hajar Rohaida, ketahuilah bukan bermakna Najwa tidak milik anda. Cuma fitrahnya Najwa memerlukan Syukran itu sendiri. Hadirin sekalian, Satu, dua, tiga. Kita langsung tunjuk. Baik, satu.